2026 adalah tahun melawat Johor dan tahun melawat Malaysia. Kalau anda menginap di kawasan Iskandar Puteri atau Medini berdekatan Gelang Patah Johor, ada satu tempat sarapan secara buffet yang sangat menarik. Mari saya tunjukkan. Duduklah meja. Inilah namanya warung kita di Citrine Hub. Ada dua. Boleh? Ada kat dalam? Ada. Okey. Buffet kan dia? Buffet. Ya, okey. Okey. Bayar dulu ke? Makan dulu. Makan. Okey. Terima kasih. Lalu macam dia lah. Dia boleh. besar. Okey, terima kasih. Sebelum ni dah pernah sini ya? Tak pernah. Saya rekomendasi. Okey. Ini RM29.50 untuk satu kepala. Untuk kita pilih semua menu, ada local, western, ada bread station, ada lunch station. Ini boleh makan semua. Untuk local, western sama hot drink boleh order dengan kita. Kalau untuk bread station dekat sini boleh ambil sendiri dekat depan. Lunch station ni nasi lemak dekat luar boleh ambil sendiri. Jus kita hari ni ada jenis orange sama jus apple dekat depan ambil sendiri. Okeylah, Abi ambil dulu Nampak tak, staff dia sangat membantu, sangat friendly. Yang kita tak tahu semua dia akan bagi tahu. Sekarang kita ambil roti dulu, jom. Okey, butter dia ada keras sikit Keras kerana apa? Bermutu tinggi. Kalau butter yang jenis cepat cair tu memang low quality. So mereka guna butter high quality. Memang sedap. Okey, yang baru sampai ni nama dia omelette dengan beef bacon. Ada beberapa pilihan, tapi saya pilih yang beef bacon sebab beef bacon ni jarang dapat lah. Nak beli pun tak tahu kat mana yang halal.
Okey, kopi tarik dia sebiji rasa macam kopi susu dekat kedai mamak lah. Memang lemak berkrim. Kalau boleh minta jangan terlalu manis lah untuk kesihatan. Nak tengok menu dia? Okey, ni menu penuh dia ya. Bukan kering. Jom dengar cerita kelakar sikit Mana dia pergi? Wah. Pernah. Dia cakap habis lah mana aku punya ni pergi. Yang ini kacang panggang dia dalam sos tomato. Okey, sekali rasa kan dia tak manis tau. Tak macam yang kita beli dekat dalam tin jenama yang biasa dekat supermarket tu. Tak tahu mana dia orang beli ni, memang sedap. Maknanya sedap tu tak manis sangat. Dia ngam-ngam aje. Telur dia pula, telur omelette ni dia lembut. Dia buat fresh. Dia tak macam simpan lepas tu panaskan balik jadi keras. Tak. Inilah yang ditunggu-tunggu ni, beef bacon. Nama dia beef bacon. Susah nak dapat. Dia rasa dia macam mana tahu? Dia macam daging bakar, tapi sebab dia dah dihiris halus, jadi bila kita makan tu kita rasa dia punya bakar-bakar tu daripada luar sampai ke dalam. Manis-manis daging gitu. Kenapa tak ambil roti yang ni? Sedangkan tomato dia pun dia bakar. Yang ini. Jadi bila kita makan tu kan tak bosan lah, tak macam kita makan tomato mentah gitu kan. Ini pula ialah lontong kering dia. Lontong kering dia memang ada sikit masin lah, tapi kalau pada saya memang saya suka sebab saya memang kuat masin. Dia punya sambal, dia punya nasi empit memang lembut, memang secukup rasa. Telur dia pun telur rebus tapi lembut. Dengan serunding secukup rasa lah, memang macam style-style orang Johor gitu. Kita cuba lempeng pula. Lempeng kelapa. Kelapa dia dekat dalam lah. Kalau nak cari kelapa yang dekat luar-luar memang tak nampak sebab dia dah masak sekali dengan dia punya lempeng ni. Macam lempeng yang kita makan dekat kampung-kampung lah. Secukup rasa. Sambal dia pun macam sambal yang dekat dalam lontong kering tu. Jadi dah kata pun tadi sambal dia sedap, jadi ngam lah. Sesuai. Yang ini nama dia apam dengan santan dan gula Melaka.
Dia macam separuh sarapan, separuh dessert lah. Separuh sarapan, separuh dessert sebab dia ada lemak-lemak, ada manis-manis, sesuai untuk endingkan kita punya breakfast lah. Apung. Apung. Kalau kena mamak panggil apung. Yang ini pula pancake. Dia macam lempeng yang tadi kita makan tu, tapi versi orang putih lah. Dia sira dengan madu. Kemudian tak silapnya dia ada siapkan sapukan sekali butter lah atas dia. Kalau sejuk tak sedap. Thank you. Sorry. Okey, jom kita pergi ambil nasi lemak pula. Self service. Bukan nasi lemak kosong sebab siap ada ayam rendang sekali. Aduh. Jangan lupa tambah ikan bilis goreng, timun, sambal tumis. Ni wajib sambal tumis dia. Kalau tak, bukan nama nasi lemak nama dia. Lepas tu kacang goreng, kacang tanah goreng. Siap. Oh, terlupa pula telur rebus. Maka kita nak makan nasi lemak kan, ada sambal tumis, mesti pedas kan. Jadi jangan lupa kita ambil jus. Ada jus apple, ada jus limau kat sini. Self service juga. Sebelum tu kita try dulu soto ayam. Soto ayam memang dia punya rasa ayam tu berasa lah. Tak tahu lah, tak boleh nak komplain apalah kat sini. Semua perfect. Bayaran pun okey lah kan, RM29.50 seorang. Okey, nasi lemak dia, nasi dia lembut. Memang lembut. Ikan bilis dia garing. Timun dia pandai pilih. Segar tapi bukan jenis yang pahit. Kemudian sambal dia sama dengan sambal yang dia letak dekat lontong kering dengan tadi lempeng tu. Sambal tumis yang sama lah. Senang juga dia orang buat kerja kan. Buat sekali, lepas tu boleh guna untuk pelbagai dishes lah. Makanan yang lain dicampur-campurkan gitu.
Okey, dah selesai sesi sarapan pagi kita. Okey, cadangan saya lah saya cadangkan datang kat sini kalau kita nak. Okey, kejap. Sebelum tu kita tunjuk lagi nama dia, The Warung kita. Okey, kalau yang terbaik datang sini dalam pukul 10 gitu. Sebab apa? Kita makan sarapan dengan lunch tengah hari sekali. Kita brunch lah, orang putih kata. Tak payah nak makan pagi, lepas tu tengah hari lagi sekali, kan jimat kan. Okey, kalau dah makan banyak-banyak, kemudian dekat situ okey, dekat dalam taman situ ada satu tasik, nama dia Emerald Lake tau. Okey, kita boleh pusing dekat tasik tu. Okey, kita bakar kita punya lemak-lemak yang kita dah makan banyak-banyak tadi tu lah.